الدعوات وخصوص الروح مؤلف الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati Fadil Ustaz, aku Imam, ada jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, sidang jemaah muslimin muslimat. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi. Masih dibangkitkan lagi kita pagi ini, masih dikekalkan hidup kita setakat pagi inilah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan kita di atas iman dan Islam. Mudah-mudahan kita berada melalui mengikut jalan yang lurus. Ini jalan ibadah, jalan yang benar, ya, ketaatan kepada Allah SWT, insyaAllah. Jadi kita sambung kitab kita Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Masih lagi hari ni dah, maknanya mengakui uluhiyah dan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, ya. Terbahagi kepada dua bahagi situ, ya. Oleh itu Umar bin Khattab situ, ya. Oleh itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengajak sahabat-sahabatnya menambahkan iman mereka dengan membanyakkan zikrullah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Ja'far daripada datuknya Amir bin Habib, dan ia adalah daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan katanya, al-imanu yazidu wa yanqus. Qila lahu wa ma ziyadatuhu wa nuqsahu. Qala idza dzakarna Allah wa hamidnahu wa subhanahu qad tilka ziyadatuhu wa idza ghafalna wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Iman itu bertambah dan berkurang. Lalu sahabat bertanya, bagaimana bertambah dan berkurang iman itu? Jawabnya, apabila kita menyebut dan mengingati Allah dan memujinya, yakni mengucap Alhamdulillah dan mensucikannya, ya Allah, dengan mengucap Subhanallah, maka itu adalah menyebabkan bertambah iman. Dan apabila kita lalai dan lupa kepada Allah, maka demikian itu adalah berkurang iman. Jumpa dah. Ingat tu mencari lagi. Saya baca tu mencari lagi. Iman ni ada peringkat, ya, ada peringkat dia. Yang pertama,
Yang bawah sekali dia panggil iman taklid lah. Iman taklid. Taklid bawah sekali kufur lah. Bawah pada iman taklid tu kufur lah. Naik satu peringkat dia panggil iman taklid. Iman taklid ni iman ikut-ikut. Ikut-ikut taklid. Sebab tu bab akidah ni dia tak boleh taklid. Dia mesti tahqiq. Dia tak boleh taklid, iman ikut-ikut. Maksudnya dia mesti berdalil lah. Kan? Ambil sifat-sifat kesempurnaan Allah contohnya. Apa dalilnya? Sekurang-kurangnya ijmal. Apa? Langit, bumi, bukit, bukan. Kan? Dunia ni menunjukkan dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Begitu. Segala sifat kesempurnaan milik Allah. Dan dalilnya apa tandanya? Ada alam yang dijadikan oleh Allah. Itu sengkat. Tapi kalau tak tahu, yakin benda tandanya tak tahu. Ngikut mak je, ngikut ayah je, ngikut ketua je. Kalau orang asli tu ngikut apa ni? Tok batin je. Tok batin masuk Islam, dia masuk. Lepas tu bila suruh berdalil, benda tak reti berdalil. Begitu. Itu dia panggil taklid. Tengok pula taklid dia tu yakin ke tak. Kalau tak yakin, mau tamat di kalangan ulama, iman dia tak sah. Ramai gitu, ya. Ramai yang umat Islam itu mau tamat lah. Kan? Kalau dia ikut-ikut, kayaknya tak yakin. Itu mau tamat, imannya tidak sah. Begitu. Mencari lagi 324. Tapi kalau tidak jazam, mu'tamad kufur. Tidak jazam, mu'tamad kufur. Begitu. Kita sebut dari itu. Contoh, ada dua orang masuk Islam. Yang pertama Ahcar, yang kedua Munusami. Masuk Islam. Ahcar ni dia masuk Islam ikut ayah dia, Ahkau. Kan? Lepas tu dengan mak dia, 3 beranak. Masuk Islam. Seorang lagi Munusami ikut maknya, ayahnya, Mania contohnya, dengan maknya, 3 beranak masuk Islam. Lepas 6 bulan Ahcar ni keluar pada Islam. Mak dia keluar, Ahcar pun keluar sekali. Kan? Orang tanya, kenapa keluar pada Islam? Kenapa? Sebab ikut mak keluar balik, murtad balik. Kan? Ahcar masa dia mengucap 2 kalimah syahadat itu, iman dia tak sah. Pasal masa itu dia ikut-ikut dengan ghairul jazmi, mana iman dia tak sah. Tanya pula pada Munusami, mana yang keluar pada Islam? Mak dia, mak ayah keluar. Lepas tu Munusami tak keluar pada Islam. Dia tanya kenapa tak keluar? Mak ayah dah keluar pada Islam, dah murtad. Dia kata, kita yakin ni Islam agama yang benar, agama yang betul. Nabi Muhammad ni Nabi yang betul, Allah ni Tuhan yang betul. Dia kata, dia tak padik. Bila tanya mana dalilnya, entah, tak reti je. Tapi saya yakin lah Islam ni agama yang benar. Lalu dia tak keluar, mak ayah dia keluar. Jawapannya masa dia mengucap syahadat itu, iman dia sah. Dan dia duduk pada taklid jazmi. Begitu. Jadi iman dia sah. Ukurlah umat Islam ini. Islam sebab apa? Islam apa? Islam keturunan, ikut mak ayah. Kan? Islam adat dia keluar. Kalau tak semayang lalu tu tak tahu mana mengukur. Sekarang Islam ni wallahu a'lam. Kan? Tak rajin juga lalu ke masjid. Tak rajin dengar lalu. Duduk gitu aja. Hidup, sengkat hidup. Kan? Orang hidup, orang makan, orang cari makan. Aduh, tapi nak ngaku tanda-tanda Islam tu, yang kita bincang itulah. Apa ni? Wa amalu bil arkan, mana dibukti dengan perbuatan kan. Gitu.
Itu kalau dia taklid jazmi, maknanya lepas lah, sah lah iman ni. Kayaknya ada pandangan ulama yang mengatakan iman tak sah walaupun taklid. Tak kira jazmi, jazak, yakin tak yakin, kalau dia ikut-ikut, iman dia tak sah. Tapi yang muktamadnya imannya sah. Kayaknya dia berada dalam dosa sombong sepanjang hidup. Pasal apa? Dia berpeluang untuk belajar, kayaknya dia tak nak belajar. Sepanjang hidup dia berdosa, tak belajar kan? Belajar bab iman lah, bab akidah. Pasal apa? Copet kan? Dia copet sangat. Nak bawa kufur tu copet lah. Nak ke kufur tu copet lah. Lepas tu orang kata jahil ni sempadan dengan kufur antara mata putih dengan mata hitam. Mana sempadan nak kufur tu, kejahilan tu antara mata putih dengan mata hitam. Copet dah sikit je. Kena harap keyakin saja. Dia masih lagi Islam. Mudah-mudahan dia jahil dia lah. Kita sangka baik lah. Mudah-mudahan jahil. Kayaknya jahil tu datanglah belajar. Langsung lah, datanglah dengar. Barulah kita boleh lepas pada taklid. Lepas tu peringkat kedua dia gelar ilmu. Bila dah belajar tu, dia gelar iman dengan ilmu. Mana tahu. Dengan ilmu kita tahu. Tapi tak sampai lagi yakin yang sebenar, mukmin yang sebenar. Naik satu peringkat lagi. Kalau iman dengan ilmu ni, cekak lagi buat maksiat. Cekak lagi. Pasal apa? Dia tak sampai mukmin yang sebenar. Sebagaimana yang Quran sebut apa? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seseorang orang mukmin tu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah iman. Dia tak sampai peringkat itu. Dia tak sampai mata hati, panggil imanul a'yan. Ainul yaqin dia kata kan. Tak sampai peringkat itu. Menyebabkan dia tak berjaya lagi melawan hawa nafsu ni. Dia tak berjaya lagi. Dia jatuh dengan maksiat. Jatuh dalam keingkaran pada Allah. Kini lepas dia buat tu, oleh sebab dia dah yakin, dia dah tahu benda tu, dia ada ilmu, dia balik pula ke bangkai jalan, taubat balik. Kini jatuh balik, taubat balik. Jatuh balik, taubat balik. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah, diri yang penuh dengan penyesalan. Jadi kita dah sebut dah itu, seorang itu jatuhnya, kurangnya iman, berkurangnya iman dengan maksiat, dengan dosa yang dia buat. Bertambahnya imannya dengan ketaatan kepada Allah. Bila dia taat, buat ibadat, dekat dengan Allah, banyak zikir kepada Allah, ketika itu iman dia naik. Bila dia kurang zikir kepada Allah, kurang ingat pada Allah, kurang hadir ke majlis zikir, kurang bersahabat dengan ataupun berkawan dengan mereka yang jauh dengan Allah, ahli maksiat juga, kan? Jadi iman dia kena, boleh jatuh iman itu. Itu sebut tadi al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sebab tu Nabi sebut tidak mencuri seorang pencuri melainkan dia beriman. Tidak berzina dengan seorang penzina melainkan dia beriman. Masa dia mencuri tu, masa dia cekak mencuri tu, orang lain tak nampak dia. Dia lupa Allah melihat dia. Kan? Fa'inama tuwallu fasamma wajh Allah. Di mana saja kamu berada, kamu dalam ilmu Allah, dalam penglihatan Allah, dalam pendengaran Allah. Tapi masa tu seolah-olah dia rasa lepa. Allah Ta'ala terlepa dengan dia. Allah Ta'ala tak nampak dia. Sebab tu dia cekak, tergamuk dia nak mencuri. Sebab tu Nabi khabar tidak mencuri seorang pencuri melainkan ketika itu dia tidak ada iman. Seolah-olah locok iman masa tu. Seolah-olah iman dia locok. Tidak berzina seorang berzina melainkan masa itu, ketika itu iman dia locok. Kiahlah dosa-dosa lain. Tidak ambil rasuah seorang pengambil rasuah itu melainkan ketika itu dia ada iman masa tu. Seolah-olah locok kejap. Ada ampun iman lah, bukan sampai murtad dah. Tapi masa itu, lepas dia buat tu,
dia taksir pula, dia galak pula. Allah, apalah buat. Dah tahu, dah ngerti, dah rajin dengar halal haram, tahu dosa dah, tahu akhirat neraka tempatnya. Kayaknya buat je ke? Awak dia masa degil ke? Degil sangat ke awak? Diri ni degil sangat. Balik pula taubat. Kayaknya kalau sampai ke apa zina tu halal, tu kalau jatuh murtad betul lah tu. Kan? Mencuri tu halal, tak ada haram-haramnya halal. Ambil rasuah halal, bukan haram, halal. Kan? Dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, baru jatuh kumpul. Tadi dah dia tidak menghalalkan, tapi dia tak terlawan. Mungkin sebab-sebab dia lain. Sesak ke duit, mencuri umpamanya. Kan? Lepas tu macam-macam. Sesak ke duit, ambil rasuah contohnya. Nampak itu? Jadi itu disebut sini sebagaimana bertambah dan berkurang iman itu. Jawabnya apabila kita menyebut dan mengingati Allah. Bila kita ingat Allah, ketika itu bertambah iman kita. Bila bertambah iman, kita boleh menguasai diri kita, menguasai nafsu kita daripada melakukan kemaksiatan. Itu nampak? Sebab tu kita banyakkan zikir dan memujinya, mengucap alhamdulillah, mensucikannya dengan mengucap subhanallah, maha suci Allah. Maka itu adalah menyebab bertambah iman. Dan apabila kita lalai dan lupa kepada Allah Ta'ala, maka demikian itu akan berkurang iman. Bila lalai, hati kita tak diisi dengan zikrullah. Sebab hati kita ni dia macam bekas bersih. Jadi bila kita lalai hal lain, kita masuk dengan benda-benda lain. Kan? Ataupun kita hati kita tu kosong. Ketika itu syaitan dia menghasut. Syaitan kerja dia dah, dia menghasut kita. Lepas tu dalam masa sama hati kita tu tak ingat ke Allah, kurang dia zikir, menyebabkan iman kita kena turun iman kita. Itu je sipir dia. Tapi bila kita zikir, kita banyak ingat Allah, banyak ingat mati, zikrul maut, syaitan dia minggir. Syaitan ni ulama kata kapal dia duduk belakang hati. Bila kita lupa zikir, dia ada belalai. Mana? Kapal mana? Super moncong nyamuk lah. Super moncong nyamuk lah. Belalai. Bila kita lupa zikir, kuat baca Quran, dia nutup hati kita. Bila kita berzikir, kita ingat Allah, dia minggir, dia duduk belakang, dia lari. Macam azan lah kan? Nabi sebut bila azan, syaitan tu lari, terkentut-kentut. Nabi sebut dalam hadis. Lentang pokal lari, terkentut-kentut. Makna takutnya dia. Bila tak azan, dia datang balik. Kan? Sebab tu kampung kalau tak ada azan, kampung tu dikuasai oleh syaitan. Dia duduk atas mimbar ni, dia kata, hari ni aku sudah menguasai kampung bila tak ada azan. Kan? Gitu ke hati. Kalau jantung kampung ni masjid, hati kita, jantung diri kita adalah jantung hati lah, pusat je. Kan? Ala inna fil jasadil mudghah wa idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dan pada diri kamu itu ada seketul daging. Apa? Jika baik dia, maka baiklah seluruh anggotanya. Jika buruk dia, maka buruklah seluruh anggotanya. Apa itu? Itu adalah hati, jantung. Itu. Situlah letak imannya. Jantung rohani, ya, bukan jantung jasmani. Jantung jasmani tu kena pergi jumpa doktor pakar jantung, IJN. Betul kan? Jumpa dengan pakar jantung, buat bypass apa semua ni. Dia panggil jantung rohani. Hakikat pada jantung tu, di situlah letaknya iman, di situlah letaknya takwa. Gitu. Sebab kita bila zikir, kita mengisi jantung kita tu. Jantung itulah dengan makna roh. Kan? Bila roh kita tak sedar, nafsu kita kuat. Kan? Itu dua je lah. Kalau roh kita sedar, maka nafsu kita kita boleh kawal nafsu kita. Begitu. Dengan ilmu yang ada lah. Kan? Begitu.
Sebab tu dia sebut apa, annan nafsal la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi orang yang duduk di nafsu amarah tu, dia iman dia kurang. Kan? Dan adalah Abdullah bin Rawahah memegang tangan seorang lelaki dari sahabatnya sambil berkata, "Kum bina nu'minu sa'atan fanajlisu fi majlisin zikri." Bangun, kita menambahkan iman kita sesaat, sekejap. Mari kita duduk di majlis zikir. Duduk majlis zikir. Sama ada zikir halaqah tu, kita berzikir kan? Ataupun kita duduk majlis ilmu majlis ilmu. Ni majlis zikir juga. Duduk majlis ilmu. Sehubungan dengan ini, Allah SWT telah menegaskan di antara sifat-sifat orang yang beriman ialah mereka yang sentiasa menyebut dan mengingati Allah di masa berdiri, duduk dan di masa berbaring. Gitu. Sebab tu disebut fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Tazkirah itu, peringatan itu, berilah peringatan. Kenapa? Kerana peringatan itu baik untuk orang mukmin. Sebab tu kita kena selalu dengar nasihat, selalu dengar tazkirah, kena duduk dalam suasana agama, suasana baik kan, bersahabat dengan yang baik. Sebab semua benda itu membantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bila kita duduk dalam suasana buruk, kita jadi buruk lah kan. Sebab tu orang tu kalau tengok orang tu perangai kona, tengok kawan je. Kalau nak tengok anak kita kona perangai, kita tak kenal. Kita pergi balik rumah boleh jurusnya. Tapi nak tengok perangai sebenarnya, tengok dia berkawan dengan siapa. Tengok dia berkawan dengan siapa. Siapa kawan dia? Itulah perangai dia. Itulah perangai dia. Begitu. Nampak situ Mana ingat Allah waktu berbaring, di masa duduk, di masa baring. Firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, semasa mereka berbaring mengerik, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Mana hati dia, diri dia, hati dia, akal dia sentiasa berfikir. Dia gelar tazakkur. Mulut dia sentiasa hati dia sentiasa berfikir. Dia gelar tafakur. Silap balik. Tafakur. Hati dia sentiasa, mulut dia sentiasa berzikir. Tazakkur, berzikir pada Allah. Jalan sekali. Fikir dan zikir. Tapi nak kekalkan ingatan tu payah. Sebab tu dia ajar ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf tu dia ajar macam mana cara zikir, macam mana kaedah. Kan? Betul orang bertarikat dan sebagainya tu nak zikir banyak sikit. Nak ada jadual disiplin kaedah-kaedah zikir yang betul. Kita ni kalau sengkat zikir hasanat, sebab zikir ni ada dua. Satu dia panggil zikir darajat, satu zikir hasanat. Zikir hasanat tu kita baca lepas sembahyang ni je lah. Kita zikir-zikir tu. Kan? Bila zikir tu dia pahala dapat. Kita baca, kita zikir tu dapat pahala. Kayaknya zikir tu dia tak dapat beri kesan cepat pada hati kita. Peningkatan hati kita terlambat. Kalau zikir darajat ni dia cepat. Cepat. Maknanya peningkatan hati. Bila maqam kan. Dia hati tu mudah meningkat. Nafsu tu mudah dididik. Gitu. Kalau zikir biasa ni boleh lah. Dia semua ubat lah. Ada rahsia, ada tak rahsia gitu je lah. Zikir ni ada rahsia, ada tak rahsia juga. Kan? Ada rahsia, ada tak rahsia. Ubat pun ada rahsia, ada tak rahsia. Zikir pun ada juga. Gitu. Okey.
Jadi nak sebab tu macam Naqsyabandi kan, macam zikir tu ada dipanggil zikir sir. Allah 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 Allah. Dia biasa kan zikir sir tu Allah 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 Allah. Sampai mula-mula dengan angka. Lepas tu lama-lama bila lama berzikir dia nyudahnya tidak dengan angka dah. Dia tak kira dengan angka dah, dia jadi semati dalam diri. Allah Allah, ingat sama ke Allah. Kan? Ingat sama ke Allah. Itu disebut tadi alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita masa lepas sembahyang tu berzikir. Kalau luar dah. Orang sini dah cerita tempat lain. Orang sini masa sembahyang subhanallah subhanallah. Masa ngeteh sekarang subhanallah subhanallah lagi orang sini. Ni cerita orang lain ni. Kan? Kan? Orang sini aku sampai ngeteh sampai borok tu hati Allah 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 baguslah ke. Balik rumah. Apa tujuan nak ingatlah supaya tak putus, supaya tidak kosong. Bila kosong syaitan celah. Bila celah masa itulah jatuh ke dosa gitu situlah. Kan? Gitu. Banyak lagi daripada tool, daripada alat-alat antaranya puasa lapar. Ada kata ulama wali Allah, dia kata, aku perasan diriku melakukan maksiat ketika aku kenyang. Kan? Itu antaranya dia punya tool, alat dia tu al-ju', mana berlapar. Bila kenyangnya jantung kita buat proses. Contohnya bila zikir tak ada kesan, bila tazkirah tak ada kesan, bila nasihat tak ada kesan. Dia terbit benda buruk pada jantung kita. Bila makan, bila kurang makan, itulah hikmah puasa. Bila puasa tu bila kita tak makan, hati kita lembut, mudah. Bila zikir, mudah terkesan pada hati. Tapi kalau kenyang, zikir Allah tu payah, kurang berkesan. Ngantuk memanglah, itu memang tak nafilah. Ibadat kau kurang. Bila mengantuk, ibadat kau kurang. Pasal apa? Sambil dia banyak makan. Bukan tak boleh makan, tapi makan tu dia bukan keperluan, bukan agenda utama. Kita dah agenda makan bukan utama. Mesyuarat nak buat program masjid pun kan, ni nak mesyuarat dia Isra Mi'raj. Tak bincang lagi siapa nak jemput, siapa penceramah, yang benda tak jemput lagi. Yang pertama, agenda pertama makan dulu. Ada seorang kat tangan. Nak benda, menu apa kita? Menu dulu cerita. Tak tanya lagi nak jemput siapa, nak jemput Ustaz Kazim ke, nak jemput Ustaz ini ke, Ustaz Datuk Bat ke, siapa kan? Nak jemput. Tak ada. Yang benda, agenda benda makan kita. Ayam masuk merah. Kena lepas dulu agenda makan tu dulu. Bukan salah makan tu, bukan kerana tak buat jamu pula, tak buat makan pula, buat terus ke lah. Itu baguslah kan. Tapi nak ceritanya apa dia? Itulah apa yang Nabi sebut, itulah banyaklah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, banyaklah. Nabi sebut 1/3 kan, 1/3 perut. Bagi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk oksigen kan. Untuk udara, untuk oksigen. Jadi tempat situlah. Tapi kalau semua kita tutup belaka, 3/3 perut kita habislah, tak ada kata dah. Nampak tu. Gitu ya. Ni payah ni, baca mudah ni, tapi nak ingat tu. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ni wali Allah dah ni ceritanya. Kita ni tak wali Allah pasal kita tak wali Allah. Ada alasan kita bukan wali Allah lagi, bukan ingat sama. Kan? Begitu. Ingatan pada Allah. Dan sudut nafsu dia mutmainnah dah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dalam kitab Sayyidus Salikin. Ada sebut peringkat nafsu mutmainnah, tenang dah. Pasal apa tenang dah? Pasal ingatan kepada Allah tu sentiasa. Kita dah masa sembahyang ingat, luar sembahyang tak ingat. Seolah-olah Allah cecer dalam masjid. Luar masjid tak ada lah. Padahal dalam sembahyang tu Allah itulah kita berada, Allah itulah melihat kita. Di luar masjid Allah itu juga. Tak ada hijab kan? Tak ada tabir Allah dengan kita. Ketika beramai Allah itu juga melihat kita. Ketika kita solat Allah itu melihat kita. Pasal apa kita bila solat?
Sebab buat maksiat ni seorang, dia takkan duduk ramai. Kau mencuri duit cerita depan ramai tak lama ke tak tahu orang. Jadi senyap lah, senyap mencuri senyap lah. Ambil rasuah kena bawah meja. Allah duit bawah meja ke rasuah dia duit atas meja? Duit bawah meja tak? Tu. Dia tak panggil duit atas meja pasal malu juga. Ada juga kata malu je. Tak nak tunjuk, tak ada istilah saya ambil rasuah, tak ada. Lagi boleh suruh-suruh. Kan? Tapi masa tu dia cakap pasal apa? Pasal dia tak merasa Allah melihat dia. Gitu. Dalam arti kata lain, dia tidak berzikir lah, dia tidak ingat Allah lah, tidak makrifat Allah. Itu yang dikatakan locok iman tu tadi. Itulah cekak buat maksiat, cekak mencuri, cekak pasal apa? Dia rasa padahal yang rasa tu dia, Allah melihat dia. Gitu. Sebab tu kita zikir kuat-kuat kan. Zikir la ilaha illallah. Tujuan apa kuat-kuat tu zikir tu? Tujuan kita nak bantai hati kita supaya hati kita jangan degil. Betul lama khabar hijab kita, hati kita ni hijab dengan Allah 70,000 hijab. Hati kita ni dengan Allah 70,000 hijab. Padahal hati kita, roh kita ni di alam roh dulu berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum bala syahidna, kan? Aku Tuhan, bersaksilah. Siapa Tuhan kamu? Kami bersaksi engkau Tuhan kami, roh. Jadi bila roh ni masuk dalam badan kita 120 hari dalam kandungan, duduk atas dunia ni tak nampak, lupa itu. Zulumat tu ni nampak. Itu tujuan kita ingat balik tu. Jika Allah hadir majlis ilmu supaya iman kita tu meningkat. Mati esok tak payah dah, tak payah sikit-sikit. Masa bila mati roh keluar pada jasad, kafir ke Islam ke semua yakin betul masa tu. Hakul yakin dia kata. Ainul yakin betul masa tu melihat betul. Betul lah apa yang apa ni Quran sebut, betul lah apa yang ulama sebut. Kan? Lepas pada mati ada alam barzakh, itu tak payah dah ajar dah. Semua reti belaka. Tapi tak guna lah dah masa itu. Iman tak guna lah, taubat tak guna dah. Pasal apa? Dah masuk kubur, dah balik ke mahsyar. Allahu akbar. Degil. Betul. Ngapa zikir kuat sangat? Ada apa kata ngapa tu ustaz juga. Ngapa zikir kuat sangat? Allah ni pekak. Kita ngapa bukan Allah pekak, hati Allah pekak. Allah Maha mendengar. Yang pekak tu hati Allah. Sebab pekak tu lah. Sebab bila pekak, bila tak ingat Allah, bila tak ingat Allah, iman jatuh. Bila iman wayang kurs tadi kan. Masa itulah berlakunya perbuatan maksiat dan dosa. Gitu. Mukmin yang asli dia lah. Kan, ahli maksiat. Jadi itulah. Sebab tu tauhid ni dia kena pergi ke tasawuf. Kan dia tak mesra. Dia kadang-kadang nak beramal, nak aplikasikan tauhid ni, tak lain tak bukan, dia kena pergi ke tasawuf juga. Pada tasawuf tu tempat bekasnya pada hati. Tauhid tu keyakinan matlub kita. Kan, hati kita tu lah tempat bekas iman kita tu. Begitu. Okey, dan firman Allah Ta'ala tersebut dengan tegas menyatakan seorang itu akan bertambah iman dengan sebab membanyakkan zikir, banyakkan zikir. Dan sentiasa memikirkan kejadian makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini, dan kejadian langit, gunung kanan dan bumi yang terhampar luas. Menjadi tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala yang menyebabkan bertambah iman mereka itu dan memikirkan ciptaan Allah. Firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir. Mengapa mereka yang kafir itu masih mengingkari hari akhirat? Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan, dan keadaan langit bagaimana ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung kanang bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan, yakni wahai Muhammad, kepada umat manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya, kerana sesungguhnya engkau hanyalah Rasul yang memberi ingatan. Beri peringatan. Ini ceritanya pada Rasul lah. Tapi dalam konteks kita ni, maksudnya kita banyakkan berfikir.
Mula dengan berfikir, terbitnya iman. Gitu. Mula dengan zikir, terbitnya iman. Itulah kita. Orang tanya macam mana nak khusyuk sembahyang? Payahlah berdasar hari-hari yang borok hai dunia. Bila borok hai dunia, dunia masuk dalam hati. Borok hai harta, harta masuk dalam hati. Borok hai itu masuk dalam hati. Kan? Bila masuk dalam hati, sekarang pun dia sambung sangat banyak. Hati-hati itu kan bukan kan. Bila sambung sangat banyak, dia payah nak ingat ke Allah, dia kabur. Kita pun letih guna gaya nak khusyuk dalam sembahyang. Guna gaya nak khusyuk dalam sembahyang. Rupanya khusyuk, cara nak khusyuk macam mana? Buat ingatan hak lain selain Allah. Kalau boleh duduk di situ, boleh. Sebab tu dalam tarbiyah tasawuf sufi ada dipanggil istilah fana. Kalau kita zikir biasa tak lepas itu. Peringkat fana. Apa fana tu? Binasa alam, binasa makhluk yang hanya ada Allah. La mawjuda illallah. Itulah. Kita pun ikut tu imam sebut la mawjud, la ma'bud, la maksud. Apa la mawjud? Tak kerti kita aja la mawjud. Maksud tiada yang wujud melainkan Allah. Hilang dunia, hanya ada Allah SWT. Itulah khusyuk. Buatlah ustaz buih-buih. Antara memanglah disebut dalam kitab Muniatul Musalli, antaranya kita faham, tafahum, faham makna-makna dalam Quran. Kayaknya saya tanya, siapa apa makna Fatihah? Apa tak ke tak? Pada kecil, apa ada makna Fatihah? Kayaknya semacam macam masa baca Fatihah tu, Alhamdulillahirabbil alamin. Mulutnya muamin, hati kebul. Hati ngai, hati pasawat. Mulanya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Hati kambing. Gitu. Pasal apa? Apa nak dah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi semacam dia hati. Itu. Kena tanyalah dia punya bidang hati tu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli bidang. Doktor hati siapa? Doktor hati ulama bidang hati lah. Ulama tasawuf, ulama tariqah. Kita jumpa doktor salah, pergi jumpa. Kan ada bidang-bidang dia. Hadis ada bidang dia, fiqh ada bidang dia, akidah ada bidang dia. Untuk mendidik hati ni ada tu, ada bidang, ada doktornya. Begitu. Betul kembali kita. Kini sehari ni kawan dia tak boleh ni. Sesat somong. Asyik tasawuf je sesat. Kan? Asyik tasawuf je sesat. Kau ada gaya nak ngobat hati kalau tak belajar tasawuf. Tak, kau ada gaya? Tak ada. Dalam subjek lain tak cerita berhati. Berhati hanya cerita dalam subjek tasawuf. Maka ke tasawuf dia kamu sesat. Ada juga dalam YouTube tu kamu tasawuf Aisyah dia kata. Buka YouTube. Ustaz kan apa? Dia kata tasawuf ni macam Aisyah ni orang dah kata ayat lemah. Ayat lemah. Pada ilmu tasawuf itulah yang membersihkan akal hati. Macam mana kaedah kita membersihkan hati. Dia tak nak ilmu tasawuf, dia nak ilmu akhlak. Serupa je, nama je beza. Ada gelar tasawuf, ada orang gelar akhlak, ada gelar ilmu adab, ada orang gelar tazkiyatun nafs, pendidikan nafsu. Benda itu je lah, nama je beza. Orang faham pakai air, orang sedar pakai ayam, pakai air lah. Kan? Kayaknya bila sebut tasawuf ni dia macam geli sikit. Kan? Tak faham. Bila tak belajar tak faham. Orang tu kadang-kadang dia bermusuh dengan apa yang tak faham. Dia bukan dia nak sangat musuh dengan tu, padahal sebenarnya dia tak faham itu menyebabkan dia bermusuh dengan benda itu. Kan? Begitu. Berhenti bagi itulah insya-Allah. Ada soalan nanti? Kalau ada soalan saya kemas sikit. Kita berhenti situ. Maknanya kesimpulannya tak. Berhenti situ. Membincangkan kesimpulan hakikat iman. Nanti kita sama pula mana kesimpulan pengajian perbincangan kita pada tajuk ni. Pada ni cara tubuh kita lah, cara kita dia ni bagus. Lepas dia habis tajuk tu, dia simpulkan balik dalam bentuk poin-poin. Ada 18 poin mencerita kesimpulan hakikat iman.
Ada soalan? Tak ada. Faham tak ke? Bagus, alhamdulillah. Cerah hati yang kalau hati cerah lah. Kalau cerah hati ni ada kan? Yelah, baca sedap lah. Baca kejap je. Tapi nak aplikasi. Kalau gaya email turun naik. Itulah dia kalau mujahadah. Di situlah dia kalau riyadah. Riyadah maknanya banyakkan zikir. Mujahadah maknanya berlawan dengan hawa nafsu. Lagi tak mati, itulah kerja kita. Itulah saya kata tadi. Saya cerita awal kuliah tadi. Mudah-mudahan kita berada di landasan yang betul. Landasan yang betul tu apa? Mana landasan mujahadah tu lah. Datuk apa kita ni kalau sama kalau kita mati. Menang kita di akhirat esok. Syurga esok. Itulah tempat menang kita. Asal dunia ni tak menang lagi lah. Berlawan sama lah. Ad-dunia darul bala wal imtihan. Dunia ni tempat bala dan ujian. Kan? Gitu lah. Nafsu degil nafsu. Maka ke nafsu ni Allah sumbat dalam diri kita. Tak ada Allah lah. Kan? Kalau tak ada nafsu payah pula. Tak kisah makan, tak kisah menega, tak kisah cari duit. Itu sampai ada nafsu tu pasal apa? Itulah manusia ni boleh menguruskan anak ni pasal ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, kita jadi malaikat. Tak berjalan ekonomi, tak berjalan kita punya sistem kehidupan kita. Itu Allah Ta'ala jadikan pada nafsu. Tapi kayaknya nafsu ni macam mana caranya nak menguruskan, nak mengatur, itulah memerlukan pada Nabi, memerlukan Quran hadis atau dipanggil SOP kan. Quran hadis itu peraturan. Dia punya SOP dia. Itulah insya-Allah. Masyaallah. Menolak tasawuf. Tahu kan tu. Kaji kehek. Tak mention nama lah. Tak ngumpat. Tak ngumpat. Mana kita buat contoh. Contoh kita kata kawan kuai itu gini kita tak nyebut ke namanya. Itu tak ngumpat. Kita dah pergi pengajaran pada orang. Macam dalam kuliah kita kan. Kita beri apa ni? Beri contoh-contoh yang ada godong begini, godong seragu gini. Perkara lain contoh. Tapi tak nyebut, tak mention ke nama. Itu tidak digelak mengumpat. Tapi kalau cerita, Mamat tu gini. itu ngumpat contoh. Nampak boleh? Adalah ustaz tu. Ustaz mana? Tak adalah. Contoh. Tak. Tapi orang kampung ni kenal ustaz tu lah. Wallahu a'lam ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat, sama-sama kita amal dan kita sampai menyampaikan kepada ahli keluarga dan isteri kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.